touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum. Okey, selamat datang. Hari ini kita akan membuat sesi temu bual bersama atlet. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nurul Fatih Hidayah binti Muhammad Nazri, boleh panggil Atin. Saya berumur 20 tahun. Saya menceburi sukan rugby dan juga saya berasal daripada Putrajaya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Temu bual ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap ketegangan serta keperluan pengurusan stres anda sebagai seorang atlet. Segala maklumat adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan akademik. Adakah anda bersetuju untuk meneruskan sesi ini? Ya, saya setuju. Okey, kita akan mulakan. Soalan pertama, bagaimana perasaan anda biasanya seminggu atau sehari sebelum pertandingan? Perasaan saya biasanya seminggu ataupun sehari sebelum tournament. Untuk seminggu sebelum tournament, saya selalunya fokus kepada preparation diri saya lah, dari segi mental dan juga basic skill saya, teknik saya dan semua tu lah. Manakala kalau sehari sebelum pertandingan, saya akan melakukan macam visualization untuk saya fikir cara yang saya akan bermain di atas padang nanti dan apa yang akan terjadi di atas padang time pertandingan tu lah. Okey, soalan kedua, masa pertandingan, apakah yang anda bermain dalam fikiran semasa pertandingan tu berlaku? So, apa yang bermain dalam fikiran saya waktu tu macam-macam. Contohnya saya akan fikir macam adakah cara yang saya akan bermain tu efektif ataupun tak. Adakah saya akan sukses buat move ni, buat move tu. Adakah saya akan bermain cara saya, ataupun macam saya akan berfikir adakah saya akan do my best for my team. Itu yang apa saya selalu fikirlah waktu tu. Okey, soalan ketiga, pada pendapat anda, apakah punca utama tekanan yang anda alami sebagai atlet? So, apa yang tekanan yang selalu yang utama yang anda selalu tertekan lah? Pada pendapat saya, punca utama tekanan yang saya alami as an athlete is latihan yang terlalu banyak dan berat. So based on my experience lah, kita cakap pasal saya punya experience, saya pernah full time for like 1 or 2 months. So itu di mana saya setiap hari saya perlu training, tiada rehat walaupun sehari. Rehat hanyalah tengah hari sahaja, sebab pagi, petang dan malam saya akan training. So itu membuatkan saya rasa burn out, where saya macam dah tak ada hati nak main, saya tak ada mood nak main, saya dah tak nak main sukan ni, and saya slack every training. Every session saya akan macam main-main. Saya rasa macam memang dah malas lah. Soalan keempat, adakah tekanan akademik memberi kesan kepada latihan anda? As a student myself lah, saya rasa tekanan akademik memang bagi kesan dekat latihan saya. Sebab okay, as a student kita banyak kelas, kita banyak assignment, assessment, exam and so on. So as a student yang mengambil course sport science and recreation, saya macam everyday saya ada group assignment yang perlu saya siapkan. Saya kena pergi sana, saya kena pergi sini. Jadi itu dah menjejaskan saya punya time training. So bila saya dah jejaskan saya punya time training, saya punya latihan akan terbengkalai macam tu je. Saya akan fokus more kepada akademik, and that's not good lah for me. Okey, soalan seterusnya, adakah tekanan yang anda alami memberi kesan kepada prestasi semasa pertandingan anda? So, adakah tekanan yang saya alami tu memberi kesan dekat prestasi saya? Is basically for me, no, dia tak akan bagi kesan dekat prestasi saya time pertandingan. Sebab saya seorang yang
kalau hal dekat luar padang atau tekanan yang berada di luar padang, saya akan tolak tepi. Saya akan buang tekanan tu dulu sebentar. Saya akan fokus dekat apa yang akan terjadi dalam padang. So untuk seorang yang macam saya tak rasa tekanan yang saya alami tu akan bagi kesan dekat prestasi saya. Okey, soalan ke-6. Okey. Macam mana anda memberi keyakinan diri anda semasa anda pertandingan tu? For me, keyakinan diri saya macam tengah-tengah, tak terlalu overconfident and tak ada confident. So it was in the middle. Okey, soalan seterusnya, bagaimana cara anda mengurus stres setakat ini? Maksudnya sekarang lah, dengan dalam masa yang terkini. Okay, so cara saya menguruskan stres. Okay, kalau saya tengah stres, untuk tak kisahlah stres latihan ke, stres pertandingan ke, first saya akan dengar music, upbeat music yang beat dia je ni macam membuatkan adrenaline rush lah, kata gitu. Lepas tu saya akan borak dengan teammate saya. Tak kisahlah topik apa-apa pun saya akan borak, sebab kalau saya tahu kalau saya duduk diam, saya akan lagi stress. So that's the things ataupun that's the cara yang saya urus stres. Adakah anda pernah belajar teknik khusus seperti pernafasan ke ataupun visualisasi? So saya pernah belajar teknik pernafasan, which is saya kena inhale for 4 to 5 seconds and then exhale for like 6 seconds. So teknik ni saya selalu guna kalau saya rasa nervous ataupun macam every time saya nak masuk padang lah. So untuk teknik visualisasi, saya tak terlalu mahir ataupun saya tak belajar teknik ni, but I wish one day I will belajar this teknik lah. Okey, soalan yang agak orang kata kita memberi tambahan. Okey lah. Adakah anda merasa anda memerlukan bantuan dalam pengurusan stres ni? Saya rasa saya perlukan bantuan dalam pengurusan stres ni. Sebab macam saya boleh uruskan stres saya sendiri, tak ada masalah. Tetapi when everything out of control, I need someone. Contoh macam my coaches, maybe my teammates, and also mungkin boleh jadi sport psychologist untuk bantu saya dalam masalah pengurusan stres ni. Okey, soalan last. Apakah jenis bantuan yang anda harapkan daripada orang-orang sekeliling anda? Daripada ibu bapa ke, daripada cikgu ke? So jenis bantuan yang saya harapkan adalah positive self-talk. Sebab apabila kita nervous ataupun bila kita stress, mostly apa yang kita fikir adalah benda-benda yang negatif, which is contohnya macam aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat tu. So I need someone yang boleh control thoughts saya and macam put more positive self-talk dekat dalam diri saya lah. Contoh macam saya boleh buat ni, saya boleh buat tu, tak ada masalah pun, macam tu lah. So and also saya rasa jenis bantuan yang saya harapkan juga adalah mental imagery, which is saya akan pejam mata fikir how is the situation, macam mana cara saya akan bermain di atas padang, semua tu lah. So I think that's the two jenis bantuan yang saya harapkan lah. Baik, terima kasih atas perkongsian yang sangat jelas. Berdasarkan soal selidik dan temu bual anda, saya dapati bahawa anda mengalami tahap stres yang sederhana dan memerlukan latihan pengurusan stres yang lebih sistematik supaya dapat membantu anda meningkatkan prestasi dan keharmonian sebagai seorang atlet. Terima kasih.